Nobita, walaupun sekarang ni cuti musim panas, janganlah asyik nak duduk berbaring aja macam ni. Awak cubalah buat perkara yang berfaedah sikit. Bagi saya ni pun dah cukup berfaedah, tahu tak Doraemon? Oh ya, apa kata kita pergi memancing? Memancing? Ya, nak pergi tak? Macam mana ni Nobita? Awak tengoklah sendiri, pasir je. Bolehkah kita dapat ikan kat sungai macam ni? Tak tahu. Mungkin tak ada ikan kat dalam sungai ni. Bolehnya. Ada juga orang nak memancing kat sini. Apa hasilnya yang kamu dapat? Sebenarnya kat sini ada ikan ke pakcik? Masa zaman pakcik kecil-kecil dulu memang banyak ikan dalam sungai ni. Betul ke? Ya, tapi tu kisah 70 tahun yang lalu, bukan sekarang. 70 tahun yang lalu? Dulu banyak ikan-ikan berenang berkumpulan bersama. Banyak hidupan lain macam pepatung, rama-rama dan juga kunang-kunang. Oh. Tapi sekarang, kamu berdua tengoklah sendiri. Air sungai ni dah jadi kotor. Dan mustahillah untuk ia kembali macam keadaan yang dulu. Mustahil. Hei, Nobita. Awak berdua tengah memancing ke? Macam mana nak dapat ikan dekat sungai yang kotor? Awak tangkap serangga? Ya, tapi seekor pun tak dapat. Awak tahu tak? Masa dulu kat sungai ni memang banyak ikan, awak tahu? Pepatung, rama-rama dan banyak lagi serangga lain pun ada kat sini. Itu tahun ni ke? Tak, ianya 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu? Manalah nak sama dengan zaman kita sekarang ni kan? Tapi kan kalau dapat mancing kat kampung kan seronok. Kenapa ni? Buatlah sesuatu. Apa yang boleh saya tolong awak semua? Oh ya. Apa yang awak ada? Mari kita ke perpustakaan. Perpustakaan? Apa awak semua buat dekat sini? Doraemon yang suruh kami datang dekat sini. Si suka awak buat apa kat sini? Saya tengah buat kajian musim panas. Dan saya sedang mengkaji sejarah pekan yang kita tinggal ni. Sejarah pekan ni? Kalau macam tu ada tak peta lama pekan ni? Ada. Peta 70 tahun yang lalu. 70 tahun lalu? Sesuai sangatlah. Buat apa kalau setakat tengok peta aja? Kita akan masukkan ke dalam peta ni. Alat melangkah masuk ke dunia di peta. Apa benda ni? Besarnya. Letak peta ni kat sini. Dan ini ialah salah satu jenis mesin masa. Mesin masa? Sekarang kita cuma dapat masuk kawasan yang tertulis kat dalam peta ni masa peta ni dibuat. Baiklah, kita akan masuk ke peta ni pada masa musim panas. Berlepas! Kat mana ni ya? Entahlah. Kuih lah. Ini tempat yang pelik lah. Ni ke pekan yang kita tinggal? Semuanya sawah ladang. Macam ni ke keadaan 70 tahun lalu? Wah, besarnya. Pepatung raksasa lah. Doraemon, tolong keluarkan jaring perangkap kami cepat. Cepatlah, cepat. Diorang pancing saya sekali. Baiklah. Jom kita pergi mancing, nak tak? Jamlah. Wah, bersih betul lah air sungai ni. Yelah. Tengok tu. Doraemon tengok tu ada banyak ikan lah. Kenapa ni? Saya rasa sungai ni macam sungai yang kita pergi memancing petang tadi lah, Nobita. Sungai tu besar dan airnya bersih. Sama macam ni lah. Tak ada hasil lah. Yelah. Pelik kan? Cara awak semua memancing tu salah. Biar saya ajarkan. Dapat. Hebatnya. Biar saya tunjukkan tempat yang banyak ikan. Ikut saya. Mari. Jayut. Hei, Jayut. Apa dia? Kenapa? Cuba tengok tu. Kumbang raksasa.
Tengok pelampung tu. Kalau ia tenggelam, fokus dengan cepat. Sekarang! Saya dapatlah. Suka hebatnya awak. Kenapa saya aja yang tak dapat ikan ni? Awak jangan risau. Nanti awak akan dapat. Ya ke? Awak sasarkan pada kawasan kat sana tu. Baiklah. Saya berjaya. Sekarang! Ya. Kau datang! Tarik. Besar tu. Hati-hati. Cepatlah, wahai kumbang. Tak boleh lah. Kalau macam ni, kita guna badan pula. Ke tepi. Ya. Aduh. Nasib baiklah kita selamatkan. Jaya, tengok. Rakitlah. Wah, besar betul lah. Ini tentu raja sekali ikan. Hebat betul kan? Ya, awak hebatlah, Nobita. Tak adalah. Awak ni betul-betul hebat, Nobita. Awak pun sama hebatnya. Baiklah, kita lepaskannya sekarang. Ya. Semangat lagi nanti. Oi, Nobita. Oh, itu rakyat saya lah. Hei, awak berdua jangan rosakkan rakyat saya. Jangan bimbanglah. Seronok betul mereka naik rakit tu. Tak dapat jumpa dalam balik nanti baru tahu. Alamak, habislah. Kalau mereka terkeluar dari kawasan peta, habislah mereka. Apa maksud awak? Kita semua cuma boleh bergerak di dalam kawasan peta yang dah ditetapkan aja. Kalau kita semua terkeluar dari kawasan peta, kita akan sesat dalam laluan masa yang berbeza-beza dimensinya. Kenapa awak tak bagi tahu awal tentang ni, Doraemon? Saya terlupa. Cepat, kita mesti hentikan mereka sekarang juga. Jaya! Jaya, Nobita dan yang lain kerja kita lah. Mereka pun teringin nak naik rakit ni ke? Mana boleh, betul tak Jaya? Ya. Apa tu? Nampak macam kabus je. Yelah kan? Menarik juga. Jom kita masuk nak. Jom. Mereka laju sangat lah. Tunggu dulu, tunggu. Nyamannya udah dekat sini. Mereka belum sampai ke? Jaya, macam pelik lah. Kenapa jadi macam ni? Ya, lain macam lah. Lebih baik kita patah balik ke sana. Ya, betul tu. Alamak, tak boleh nak berhenti. Tolong kami. Macam mana ni, Doraemon? Saya tahu. Tangan penyelamat. Ya. Tangkap. Tarik. Tarik cepat. Nobita, tarik lagi. Tarik lagi, Nobita. Kenapa kau kabut ni? Terima kasih banyak. Saya rasa seronok sangat tadi. Saya pun seronok kalau dapat main lagi. Yelah kan? Wah, kunang-kunang. Kali pertama saya tengok. Saya pun. Apalah tak pernah tengok kunang-kunang ke? Awak semua ni datang dari mana sebenarnya? Sebenarnya kami... Banyaknya. Doraemon,
ini bersih, mesti kunang-kunang tu datang balik kan? Mestilah ada. Asalkan kita tak cemarkan sungai ni sebab ikan, kunang-kunang dan hidupan lain akan dapat hidup kat sini. Betul tu. Baiklah, saya sahut cabaran tu. Alangkah bagusnya kalau sungai ini dapat kembali macam dulu. Dapatlah memancing ketua segala ikan macam muda-muda dulu.